Bro, kau tahu tak Mourinho pernah cakap dia boleh tulis buku 200 muka surat pasal Balotelli, tapi buku tu bukan genre drama, genre komedi. Serius ni. Dan bila Mourinho cakap benda tu, dia bukan main-main. Okey, ni kisah betul yang Mourinho sendiri cerita balik masa dia jadi jurulatih Inter Milan waktu tu. Dua striker utama dia, injured Diego Milito dengan Samuel Eto'o. Tinggal seorang je yang sihat. Siapa? Mario Balotelli. Dan semua orang tahu Balotelli ni, dia bukan striker biasa. Dia macam mercun bola, tak tahu bila dia meletup. Masa rehat separuh masa, Mourinho ambil masa 14 minit daripada 15 minit rehat, semata-mata nak pesan kat Balotelli. Dia kata, Mario, dengar ni, kau dah kena kad kuning, tolong jangan provoke, jangan argue, jangan buka mulut pun dengan pengadil. Fokus main bola, senyap, faham. Dan Balotelli, dia angguk, dia dengar je. Lepas rehat, second half baru mula. Minit ke-46, Mourinho baru je duduk, baru tarik nafas. Ref whistle, red card. Siapa? Balotelli. Bro, 1 minit je dia tahan. Mourinho kata dia tak marah. Dia pun dah reda sebenarnya, sebab itulah Balotelli. Ni belum cerita yang dia pernah bakar rumah sendiri sebab main bunga api dalam bilik mandi. Pernah baling dat kat pemain akademi. Siap pakai jersey AC Milan masa tengah main untuk Inter. Gila ke tak gila? Tapi walau sekeras mana pun Balotelli ni, Mourinho tetap ingat balik semua tu dengan gelak tawa. Sebab Balotelli ni bukan jahat. Dia cuma lain macam. Dan dalam dunia bola sepak penuh statistik, robot dan taktikal, Balotelli bagi kita hiburan percuma yang tak boleh dibeli kat Shopee. Kalau Netflix nak buat dokumentari pasal pemain bola paling gila, Mourinho jadi narator, Balotelli jadi topik, confirm viral. Kalau kau rasa Balotelli ni legend chess sebenar, komen Balot kat bawah. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan share kat member yang suka bola tapi stres dengan hidup. Kasih dia gelak sikit.